Apa yang berlaku lagi hari ini dalam pendidikan tinggi negara? Iaitu di mana kita lambakan pelajar-pelajar asing. Saya kadang-kadang kecewa apabila ada Naib Chancellor dengan bangga mengatakan kita memerlukan pelajar-pelajar asing ini kerana kita bagus dan seumpamanya. Saya tidak menafikan kita perlu, tetapi kalau ada setengah program kos itu sehingga 45% pelajar asing, apa maknanya kepada rakyat negara sendiri? Ya, di universiti terkemuka Malaysia, 5 universiti terbaik negara kita, jumlah pelajar asing universiti sebut sebanyak 21%. Ya, walaupun dia ada undergraduate dan postgraduate, dan majoriti mereka ini di postgraduate. Tapi apa maknanya? Di postgraduate ini adalah level di mana kajian-kajian, bidang pengajian itu melibatkan kajian atau tahap yang tinggi, dan siapa yang sedang diajar oleh para profesor kita? Pelajar-pelajar asing. Jadi sebenarnya siapa sebenarnya yang mendapat ilmu dan kebijaksanaan para profesor kita? Bukan rakyat kita, sebab ya, ramai pelajar-pelajar asing ini di peringkat sarjana dan PhD. Jadi sebenarnya negara ni hantar para profesor ni, pensyarah-pensyarah belajar PhD jadi profesor. Akhirnya majoriti pelajar yang mereka sedang ajar ni adalah pelajar daripada negara asing. Dan diorang ni akan balik ke negara dia, bangunkan teknologi itu di negara dia. Apa kita dapat? Dan lebih malang lagi, dalam konteks jumlah pelajar asing di negara kita ini, hari ini ada 5 top universiti di negara kita ini, sekitar 21%. Ya, daripada 180,000 orang pelajar di 5 universiti terbaik negara kita ni, iaitu Sri Malaya, UKM, UPM, USM, UTM, ada tempat 180,000, iaitu 21%, ya, ataupun 38,000 ya, adalah pelajar asing, dan 142,000 adalah pelajar tempatan. Jadi bayangkan, 21% tempat itu diberikan kepada pelajar asing. Nah, jadi apa yang saya boleh katakan sini, inilah sebenarnya cabaran kepada kita. Tadi kita kata anak-anak kita nak ikuti program tertentu tak dapat tempat. Sebab apa? Sebab sebahagian besar tempat telah diisi oleh pelajar asing.